الفاتح يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلديهم في الدين ثم إلى أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا حديثا وقديما ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya. Ajarlah kami perkara yang kami jahil. Ingatkan kami perkara yang telah dilupakan. Sungguh kami semua ini tidak ada daya dan upaya sama sekali. Hanya semata-mata daya upaya Engkau jua ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Buku surat 35 ya. Kita masih lagi bahas tentang sifat ilmu. Sifat ilmu, sifat yang ketiga daripada sifat ma'ani yang 7. Apa dia sifat ma'ani? Qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar dan kalam. Ini dipanggil sifat ma'ani yang 7. Yang mana statusnya, kedudukan sifat ma'ani telah dipanggil sifatun wujudiyah. Sifat yang dibangsakan kepada ada sungguh. Ya, kena tahulah nafsiyah tu statusnya macam mana. Kalau salbiyah tu statusnya macam mana. Kalau ma'ani statusnya, kedudukan dia macam mana. Dan kalau sifat ma'nawiyah tu status dan kedudukan dia bagaimana. Sifat yang kita bicara ni, sifat ma'ani lah sifat dipanggil sifatun wujudiyah. Sifat yang ada lagi sungguh. Kalau sifat nafsiyah, sifat wujud, sungguh, subut, sungguh ada Allah Ta'ala. Ya. Saya sekarang ni ada ke tak ada tuan-tuan? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Sungguh saya ada. Tapi nak tunjuk diri ada tu boleh. Sila tunjukkan kat saya mana diri ada saya. Tak boleh tunjuk. Tapi reti, faham. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani lah sifat yang dipanggil wujudiyah, yang dibangsakan kepada ada sungguh. Yang jika diangkat hijab, nescaya kita boleh melihat sifat ma'ani itu ada di zat Allah. Ya. Idza rufi'al hijabu, ya, ra'ainaha, kalau diangkatkan hijab, lau kushifa 'annal hijab, jika disingkapkan daripada hijab, ya, la ra'ainaha, nescaya pasti kita boleh melihat sifat ma'ani. Jadi sifat ilmu sebagaimana kita sedia maklum, dia ada berkaitan rapat dengan sifat qudrah, iradah dan ilmu. Jadi rupanya para ulama itu bukanlah dia menyusun itu ya, sebegitu saja, tidak. Ada dia punya fungsi dia, ada dia punya faedah dia. Ya, ada dia punya faedahnya. Allah.
Jadi ada hubung kait antara sifat ilmu, sifat iradah yang sebelumnya dan sifat kudrah sebelum tu lagi. Lepas tu kita bilang sifat ma'ani kudrah, iradah, kemudian ilmu. Macam mana keterkaitan perhubungan antara tiga sifat ni? Ilmu, iradah dan kudrah. Allah mencipta. Apa tu kudrah kita tahu dah. Kudrah ialah sifat berkuasa. Yang dengan sifat kudrah berkuasa maka Allah boleh mengadakan atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Maka Allah mengadakan, Allah mencipta, mengadakan sesuatu itu dengan sifat kudrah dia bersesuaian dengan iradah kehendak Allah. Apa saja yang Allah cipta, yang Allah buat, Allah mengadakan, semua itu adalah bertepatan, bersesuaian dengan iradah kehendak Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat yang lain fa'alun lima yurid. Sangat berkait rapat antara sifat kudrah dan iradah. Fa'alun itu merujuk kepada sifat kudrah. Allah yang maha memperbuat. Lima yurid akan apa-apa juga yang ia kehendaki. Nampak? Kudrah, iradah. Lepas tu kalau boleh kita latih rohani kita ni, mata hati kita ni, untuk supaya sentiasa perasan bahawasanya apa saja kita lihat, apa yang kita dengar, semua tu tidak lain daripada pentajalian sifat kudrah iradah Allah. Habis. Musibah ke apa sajalah. Yang keluarnya mula apa? La ilaha illallah. Tiada yang maha berkehendak, tiada yang maha berbuat kecuali hanya Allah. Allah juga. Habis. Lemah lebih longlailah kita di hadapan Allah Ta'ala yang maha hebat, maha kuasa. Tak ada daya upaya sedikit pun kita. Ini tujuan kita belajar ilmu tauhid. Lepas tu disuruh zikir la ilaha illallah. Dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, kitab pondok ni, bab kelebihan menyatakan tentang kelebihan kalimah la ilaha illallah. Orang seperti kita, orang awam ni, paling-paling tidak satu hari jangan kurang tahlil daripada 300 kali tahlil. Itulah tujuannya la ilaha illallah. Biar nampak, biar perasan. La ilaha, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berbuat kecuali dia. Dia semata-mata. Apa saja Allah buat tu bertepatan dengan apa yang ia kehendaki. Tak ada satu pun perkara yang Allah cipta, yang Allah buat, melainkan bersesuaian dengan iradahnya. Dia tidak akan pernah berlawanan, tidak akan pernah tidak bersesuaian, tidak, sentiasa bersesuaian dengan kehendak Allah. Kemudian di peringkat iradah pula, Allah mengkehendaki akan sesuatu itu, maka Allah berkehendakkan mengkhususkan sebahagian perkara bagi sebahagian perkara pada yang mungkin, dan Allah menentu pula bersesuaian dengan sifat ilmu. Nak tentukan orang ni besar mana, kulit apa semua tu, dan Allah menentu tu semua tu dengan apa? Dengan sifat ilmu. Nampak keterkaitan ketiga-tiga sifat tu. Ketika Allah berkehendak menentukan apa artinya iradah? Itulah sifat penentu. Bila Allah menentukan untuk memperubah sesuatu tu, menentukan satu perkara pada perkara yang mungkin, maka Allah menentu tersebut dengan sifat ilmu. Bersesuaian pula dengan sifat ilmunya yang azali. Bersesuaian dengan ilmunya yang azali. Begitulah perhubungan kait rapat antara sifat ilmu, sifat iradah dan sifat kudrah. Jadi benda ni kita cuba hayati, biar wujud keperasaan hati kita kepada sentiasa. Berlaku apa sajalah. La ilaha illallah. Ini semua kudrah iradah Allah dalam pengetahuan dia semua.
Tak ada satu pun yang Allah berbuat tu, mereka semua dalam pengetahuan dan kehendak dia habis. Ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak tidur, Allah tak mati walau sesaat pun. Allah tidak tidur, Allah sentiasa jaga. Allah sentiasa mengetahui, melihat dan mendengar, ya, semua perkara. Begitulah, ya, keagungan Allah yang maha dahsyat, ya. Menyebabkan kita akan rasa, ya, betapa kerdilnya, ya, betapa lemah, tak ada daya upaya sikit, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, selemah-lemahnya, ya, sangat tidak berdaya. Habis. Kemudian dalil sifat mengetahui Allah Ta'ala, kitab, iaitulah seandainya Allah Ta'ala itu jahil, ini panggil dalil akal yang murni. Kalau kita tak lihat kitab pun kita boleh fikir sendiri, tuan-tuan. Itulah wajib kena tahu sifat dalil akal yang murni. Adapun dalil Quran dimaafkan sebab kita tak mampu nak hafal Quran, tapi dalil akal yang murni mesti kena tahu. Ya, tiap-tiap satu sifat kita kena tahu 5 perkara. Saya ulang sentiasa biar ayah dan benda, ya, melekat benda tu dalam kepala. Ya, sifat yang wajib, erti dia. Yang ketiga, makna dia. Yang keempat, sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib. Sekarang ni ilmu, lawannya jahil. Ilmu tu yang mesti ada pada Allah, yang tak boleh ada sifat jahil. Jahil ni sifat yang berlawanan dengan sifat ilmu. Dan yang kelima, kita mesti tahu ialah tentang dalil. Apakah dalil bahawasanya Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan ilmu? Kita fikir dengan logik akal. Dan tadi pun kita dah bahas bagaimana keterkaitan ilmu, sifat iradah dan sifat qudrah. Kalau Allah Ta'ala tu jahil, tidak ada ilmu, macam mana dia nak menentukan? Macam kita kan, bila diminta pendapat, nak minta keputusan, kita nak beri keputusan macam mana? Dan kita jahil, kita tak tahu apa-apa tentang sesuatu tu, macam mana kita nak beri pandangan? Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun, sebab kita tak ada ilmu, tak ada maklumat tentang perkara yang kita nak diminta untuk beri pandangan. Macam itulah ibarat. Kalau Allah Ta'ala itu jahil, maka sudah tentu Allah tidak boleh nak menentukan. Nak menentukan apa? Jahil. Kalau nak nisbah pada kita lah, manusia sekalipun, kita jahil. Ya. Nak undi PH ke, nak undi PN ke, contohlah kan. Kita tak tahu. Kita blur. Pening kita tak tahu. Tak ada maklumat langsung. Kita bukan tak tahu. Misalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah Ta'ala tak ada ilmu, maka Allah tidak nak boleh menentukan. Maka bagaimana Allah nak berbuat? Sedangkan bila Allah tidak ada ilmu, jahil. Bila jahil, macam mana Allah nak menentukan? Bila Allah tidak boleh nak menentukan, bagaimana boleh Allah nak mengadakan? Ya, bagaimana pula Allah Ta'ala nak mengadakan? Sedangkan kita dah melihat, dah musyahadah dengan mata kepala betapa ciptaan Allah yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Ya, sangat sistematik dengan segala cakrawala, semua bulan bintang, semua berjalan dengan begitu hebat. Kita pun kalau melihat ciptaan rekaan manusia pun kita terpegun, betul tak? Kan, bila ada saintis ke ataupun mereka fiction ke apa-apa, kita tengok pun hebatnya. Itu manusia tu pun ciptaan Allah. Yang dia boleh buat tu pun akal yang Allah berikan kepada dia daripada Allah. Ini Allah yang menciptakan akal. Kita tak terpegun pula. Waktu bangun malam, qiyamul lail, sebelum masuk bilik air, buka jendela tingkap, tengok ke atas langit sambil baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Masa saya belajar di Yaman dulu, orang Arab ni di atasnya ada sutuh.
Ya, macam kita ni, rumah orang Melayu kita ni dia ada shilling, ada shilling atap apa tu, pasang pula mozaik, pasang. Orang Arab tak macam tu. Ya, tingkat atas dia panggil sutu. Sutu tu lapang, kosong, tak ada apa benda. Itu kalau musim-musim panas, kita orang duduk atas lah. Ya, tak tahan duduk dalam rumah panas. Kalau ada aircon tak apa. Ya, nak ambil angin luar, kita pergi naik atas. Itu kalau bangun Qiyamul itu bagus tu. Pukul 4 pagi, 3 pagi kita bangun, kita naik atas. Tengok, menongak tengok langit seluas-luasnya. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Masya-Allah, cantik sungguh. Ya. Bintang-bintang yang ada di dada langit. Kalau pergi pantai, saya suka waktu maghrib tuan-tuan. Ketika matahari nak terbenam tu, cantik betul di kaki langit, di ufuk langit. Ya, melihat laut yang begitu luas, indah betul ciptaan Allah. Kemana hilangnya matahari di saat dia menenggelamkan dirinya di ufuk kaki langit, subhanallah. Ya, tenggelamnya matahari, timur pula bulan menggantikan cahaya matahari, subhanallah. Ya, sangat hebat, sangat sistematik. Ya, kita tak pernah dengar pun planet tu, orbit tu dia accident ke kemalangan tu, tak pernah kan. Manusia ni punyalah canggih macam-macam undang-undang buat macam tu je accident. Kerana berhati-hati tuan-tuan, saya ingatkan diri saya juga. Kalau kita tengok berita boleh katakan hari-hari accident. Accident pula bukan accident biasa, accident mati tuan-tuan. Baru ni sebuah trailer kan, dia hempap sebiji kereta Honda City. Mati situ kan. Allahu Akbar. Kita elok jalan kita, tapi orang lain pula seolah-olah kita bawa kenderaan kita ni macam kita bawa keranda tuan-tuan. Keranda bergerak. Kita bawa kereta ni, motor ni, seolah macam kita ni sedang apa? Seperti seumpama keranda yang bergerak. Kena mengucap panjang-panjang lah, ya Allah. Kena istighfar banyak-banyak, kena zikir banyak-banyak. Jangan lalai. Kalau sesaat pun kalau boleh jangan. Mulut tu jangan lekang, sentiasa berzikir. Mudah-mudahan kalau berlaku apa-apa pun, kita mati dalam keadaan lidah kita basah berzikir menyebut nama Allah. Nama Allah yang tu kita nak. Allah. Benar ya? Jadi logik. Kalau Allah Ta'ala tu jahil, maka bagaimana Allah nak menentukan untuk memperbuat sesuatu? Bila Allah tidak boleh nak menentu, macam mana Allah nak memperbuat? Sedangkan kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita betapa ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Alam ni ada dua tuan-tuan. Satu alam kabir, satu lagi alam saghir. Alam kabir itulah dia cakrawala, langit, bintang semua sekali, segala planet-planet. Adapun alam saghir, diri kita manusia dipanggil alam saghir. Ya, kita melihat manusia pun berbagai-bagai ragam. Yang cantik, yang sederhana, macam-macam, hidung mancung, mata lintik. Ya, mata lentik pula lentik kan, keningnya tajam bersama. Subhanallah, ciptaan Allah yang berbagai-bagai. Tujuan apa Allah jadikan? Lita'arafu, supaya kita berkenal-kenalan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu tu berpuak-puak, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Walhasil, apa je ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua tu ada hikmah di sebaliknya. Habis. Boleh pandang ya? Tak payah tengok kitab, kita boleh fikirkan di segi logik munasabah. Kalau gitu yakinlah kita bahawa Allah Ta'ala mesti bersifat dengan ilmu. Selesai. Kemudian dalil Quran ni dalil nas yang qat'i, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah tu ada nama-nama yang indah-indah, yang bagus-bagus. Antaranya Al-Alim. Nama Allah ialah Al-Alim. Al-Alim itu nama, adapun ilmu itu sifat. Kena beza ya. Ilmu itu sifat Allah Ta'ala.
Kalau Al-Alim itu adalah nama bagi Allah. Al-Alim. Al-Alim itulah nama bagi Allah. Nama bagi zat Allah yang bersifat dengan ilmu. Maka dinamakan Al-Alim, yang maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita nak berucap, kalau anak-anak kita masuk pertandingan syarahan ceramah, ajar dia 2 ayat ni. Pertama, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ajar dia baca. Yang kedua baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau. La ilma lana, kami tidak ada apa-apa pun, jahil sejahil-jahilnya. Illa kecuali ma 'allamtana, sekadar yang engkau berilmukan saja wahai Tuhan. Kita tak tahu apa, jahil sejahil-jahil. Innaka anta, sedangkan engkau lah yang antal alim, yang maha mengetahui, lagi pula al-hakim, yang maha bijaksana. Allah irhamnya apa nama Tuk Gua Yaci di Sik Kedah. Ya, dia tengah mengajar ni, mengajak Kedah tu, mengajak kat rumah dia. Saya pernah sampai sekali dulu tuan. Tengah mengajak, pup dia berhenti, dia tarik handbrake. Istighfar beberapa kali, Allah astagfirullah, dia tafakur, dia istighfar. Anak murid pun heran, kenapa tiba-tiba tengah-tengah sedap baca kitab, ya, dia berhenti sebentar, tuan guru. Dah lama, baru dia bismillah, dia tambung balik baca kitab. Ya, bila dah selesai baca kitab, dah sembahyang apa semua, anak murid tanya, kenapa ya Saidi, wahai tuan guru? Dia kata, tadi bila aku mengajar, ya, aku sudah hilang kawalan, keperasaan hati aku sudah lari. Aku berasa aku ni yang ada ilmu. Aku berasa ni aku yang hebat menyampaikan ilmu. Allah. Macam tu tuan-tuan ya. Dia terasa dia terlepas kawalan hati dengan Allah. Sedangkan dia meyakini kita ni tak ada ilmu, melainkan diperilmukan Allah. Kita mana ada ilmu? Yang saya boleh bercakap sebanyak pun, Allah yang memperilmukan. Kalau ayah anda boleh beri faham, alhamdulillah. Yang beri faham siapa? Allah, bukan saya. Dia tarik mereka. Dia nak betul-betul setiap kali dia mengeluarkan kata-kata, setiap kali dia menyebut ucapan, dia terasa yang Allah sedang memperilmukan dia. Bukan dia ada ilmu, tak ada. Oh macam tu ya Allah, hebat kan. Orang yang hati sentiasa bertawajuh, berpegang kuat dengan Allah. Orang yang hati sentiasa berhadap kepada Allah, tak putus setiap saat. Kita pula kalau berceramah, orang takbir lagi kuat, lagi sedap kita ceramah, ya? Lagi sedap kita goreng, kita rasa kita hebat dah ni, kita banyak idea, banyak maklumat, terlupa kita dengan Allah Ta'ala. Wal'iyazbillah. Inilah bezanya tuan-tuan. Habib Omar pernah cerita tuan-tuan ya, rupanya wali-wali Allah ni, mereka memang tiap-tiap tahun berkumpul tuan-tuan masa musim haji. Cuma kita tak tahu. Yang hadis secara jasmani ataupun hadis secara rohani, mereka ada pertemuan. Biasalah bila berjumpa pertemuan antara dah ramai-ramai ulama satu dunia. Berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai tarikah jalan rohani semua. Tak apa, mereka berhubung. Matlamat mereka satu, Allah. Jalannya berbeza tapi matlamat satu, menuju pada Allah. Bila dah, malulah ulama satu dunia, Syekh ni bangun cakap dengan ayat Quran, dengan hadisnya, hebat. Ya, dengan kalam-kalam petik kata-kata, ya, hukamat kata sahabat macam-macam. Lalas ada satu orang tua Habib jugalah. Dia minta juga berucap, sedangkan dia tak nak, cukup dah ulama-ulama lain dah cerita hebat-hebat dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan
Ya, perkataan sahabat dengan perkataan ulama yang berbagai-bagai, dah penuh dengan mutiara. Lalas dia diminta juga untuk berdiri untuk berucap. Dia bangun apa tuan? Dia beri salam, ya, puji-puji atas Allah Taala, salat Nabi, dia terus baca doa kunut. Ya, ni Abi Omar cerita, dia terus baca apa? Baca doa kunut. Doa kunut siapa tak apa tuan-tuan? Ini ulama, kita orang awam pun hafal doa kunut. Dia baca doa kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait wa'an. Tuan-tuan tahu, dia baca doa kunut tu seluruh ulama menangis tuan-tuan. Dia baca doa tu masuk betul ke kalbu, menusuk dia, sentuh betul kalbu hati. Seolah-olah macam sebelum ni berdoa tapi tak rasa apa yang didoa yang kita harap pada Allah. Ni tengok wali-wali Allah. Dia cakap tak banyak, baca doa kunut siapa tak hafal. Tapi kita bukan nak tengok pada doa kunut tu, tapi hatinya yang bersih, hati yang jernih. Bukan ada sifat, wah aku ni hebat, aku ni ulama, cakap ayat Quran apa, tak ada. Ikhlas dia dalam ikhlas dia dalam berdoa. Allah tahu. Ni tak cerita, Allah tahu hati dia. Sama juga kisah Syekh Abdul Qadir Jilani kan, anak dia berceramah dekat sejam 2 jam, orang biasa kan. Tapi bila Syekh Abdul Qadir Jilani baru nak muqaddim ucapannya, dah ada yang menjerit, ada yang Masya Allah, dia punya sentuhan, dia punya rohani tu, Masya Allah, hebat kan. Ini kalam wali-wali Allah. Sebelum dia berbicara, nur tu telah sampai dulu tuan-tuan. Ya, wali-wali Allah ni sebelum dia bicara tu, rohani dah sampai dulu dalam kalbu itu. Lepas tu dia cakap biasanya, tapi ya Allah, kalau ada guru-guru yang macam ni, ayah dia pada, duduklah bersama dengan dia, ambillah ilmu manfaat dia. Rugi kalau tak ambil. Orang yang dalam hatinya ada Allah, orang yang hatinya, kalbunya sentiasa dipenuhi dengan ismu zat nama Allah, sentiasa tak putus dengan Allah Ta'ala. Cakap biasa. Kalau saya di Kelantan dulu, Allah ya, Tuan Guru Pok Sumit Gunung dibaca. Dia baca kitab hikam di rumah dia setiap hari Rabu, macam ni lah. Hari Rabu, hari Rabu di rumah dia. Dia tak ngajar keluar, ngajar di rumah dia. Di Gunung Bacuk, Kelantan. Yang datang jauh-jauh daripada Pasir Mas, Pasir Putih, Kota Bau. Dia ngajar kitab hikam. Ya Allah, ya. Biasa je, tapi bila dia tarik, dia mengajar, ya Allah. Macam Tuan Guru Syekh Abdul Rahman cakap lah, seolah kita macam duduk di dunia yang lain. Dia bawa, dia tarik rohani kita, seolah kita lupa dah kehalah keduniaan ni. Ya Allah, jauh. Tu ada yang menjerit, ada yang menangis tengah dia mengajar. Tarikan jazbah qalbi dia, hati dia membuatkan kita pun jadi terkesan. Ya, Allah Akbar. Inilah pentingnya ikhlas kita dalam menyampaikan ilmu semata-mata kerana Allah. Baik. Jadi di segi tasawufnya, seseorang yang mengisafi, menyadari hakikat dirinya serba jahil. Lepas tu kalau kita ditanya, kalau kita tak tahu, kita jawab apa tuan-tuan? Wallahu a'lam. Jawab apa? Wallahu a'lam. Walaupun soalan tu nampaknya macam biasa, tak? Kalau kita tak tahu, kita cakap saja wallahu a'lam. Jangan malu. Ni mentang-mentang kita ni ustaz. Wah, kan tak jawab kan orang, apa ustaz ni? Kata gaji besi, soalan mudah pun tak ada jawab. Biarlah orang nak kata apa pun. Tak apalah, saya tangguh dulu, saya tak berani nak jawab. Nanti saya semak balik kitab. Ataupun saya merujuk, tanya kepada orang yang lebih tahu lagi. Fauqa kulli ilmin alimun. Ni sifat ilmu kan. Atas tiap-tiap orang yang alim itu, ada lagi orang yang lebih alim. Banyak lagi orang yang lebih berilmu. Di atas langit masih adalah langit, ya, kata Indonesia. Di atas langit masih ada langit. Tak apalah, saya minta tangguh dulu, biar saya semak betul-betul kitab. Apatah lagi kalau pertanyaan tu yang melibatkan tentang harta benda, ya, tentang nasab keturunan, jangan main-main.
Kalau salah kita beri fatwa, salah kita beri hukum nanti, masalah besar berpanjangan nanti. Ya, sabit tak anak ni, ya, bin ayah ke tak bin ayah ke, faham betul-betul, jangan kita terus jawabnya, ya. Ini masalah nasab keturunan. Kalau dia sabit nasab keturunan, Dayak ke dia dapat pusaka tak pusaka, kan panjang cerita ni tu tuan-tuan ni. Panjang cerita dia. Kena tanya betul-betul. Tak tahu, cakap tak tahu. Nantilah saya tanya orang lain, tengok merujuk yang lain. Bila kita ditanya tak tahu, kita sebut saja wallahu a'lam, saya tak tahu. Ya, nanti kita semak balik. Jadi seseorang yang mengisapi hakikat dirinya serba jahil, tak berilmu, pasti akan sentiasa bergantung kepada Allah. Ya, meminta pertolongan Allah SWT. Ya, dalam ayat surah Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu. Ya, keputusan itu tak menyebelahi kita. Sesuatu itu tidak menyeronokkan kita. Kita rasa tak suka. Tapi wa huwa khairul lakum, benda itu baik bagi kamu. Saya yakin kita semuanya ada pengalaman kehidupan masing-masing kan. Ada sesuatu permasalahan ataupun sesuatu perkara itu kadang-kadang kita makan masa nak memahaminya. Betul tak tuan-tuan, ayah dan bunda? Bila dah berlalu masa tertentu, kita pun berfikir balik, ya Allah, rupanya ini hikmah Tuhan rupanya, baru kita sadar. Ya. Kalau aku dulu masuk polis, contoh lah, masuk askar, tak tahulah semayang aku tak terjaga barangkali ke, misalnya contoh lah ya. Ada hikmahnya aku dulu beria-ia nak masuk askar, nak polis, contoh ya. Tapi Allah tak izinkan, Allah arahkan kita jadi guru, contoh. Rupanya bila fikir lama, ini baru kita faham. Kalau tidak, kena jadi orang suruhan, kena ikut arahan macam-macam. Allahumma salli ala, itu contoh, dan yang tu perasan pula. Kita kiaslah yang lain-lain. Kita beria nak sesuatu, tapi tak dapat. Kita macam nak marah lah, macam nak berontak lah. Tapi sebenarnya, wahwa khairul lakum, dia baik bagi kamu. Satu orang tu dia nak sangat berkahwin dengan orang perempuan tu, contoh. Tahu-tahu keluarga mak ayah dia tak restu, tak setuju. Oh, kita punya peras, kata nak muda apa? Peras menonggeng, kata budak-budak muda sekarang ni. Kita punya peras tu, ya Allah, geramnya. Tengok, lalah kita kahwin dengan perempuan yang bukan kita cari sama ni. Tapi subhanallah, tengok hikmah Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Rupa-rupanya perempuan yang kita nak sangat kahwin dengan dia, akhir-akhir kita dengar, dia pun bercerai juga. Tengok, nampak? Mungkin dia ada masalah. Ya, oh kita faham ini hikmah ilahiyah. Lepas tu kita jangan, ya, kita kena sangka baik dengan Allah. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu, wahwa khairul lakum, padahal benda tu baik bagi kamu. Kita yang tak nampak, akal kita terbatas. Kemudian Allah sambung, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Dan boleh jadi kamu suka sangat sesuatu, padahal benda yang kamu suka itu, benda itu tak baik bagi kamu. Allah tutup ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kaitan dengan sifat ilmu kita belajar malam ni. Allah jualah yang maha mengetahui segala-galanya, sedangkan kamu tak tahu apa-apa pun. Itulah dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Sebab itulah dalam Islam disyariatkan apa? Kita sembahyang sunat istikharah. Sebab kita tak tahu. Allahumma inni astaqdiruka biqudrika wa ilmika. Ya Allah, ya, wa astakhiruka bi'ilmik. Aku memohon pilih dengan engkau, dengan ilmu engkau ya Allah. Bukan dengan ilmu kita, dengan ilmu Allah. Kerana Allah lah yang tahu baik buruknya sesuatu. Kita tak tahu hakikat sebenar-benar. Ya, begitulah indahnya, ya, ajaran Islam. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau lah ya Allah yang maha mengetahui, sedangkan aku tak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau lah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib, yang kita semua tidak mengetahuinya. Habis. Kemudian sifat seterusnya, sifat hayat. Yang ke-10, wajib bagi Allah Ta'ala
bersifat dengan sifat hayat. Yang masuk pada sifat hayat. Kudrat, ya, dia ada ta'aluk dia. Ta'aluknya taksir pada nak mengadakan. Iradah, dia ada ta'aluk taksis menentukan. Dan ilmu, ta'aluknya inkishaf, tersingkap segala sesuatu. Tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Bila masuk bab hayat, hayat dia tidak ada ta'aluk dia. Ya, sifat hayat dia tidak ta'aluk. Daripada 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar dan kalam. Maka sifat hayat dia tidak ada ta'aluk. Yang ada sifat ta'aluk ni kudrat, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. Kudrah ta'aluknya taksir, ya, memberi kesan pada mengadakan sesuatu itu. Adapun iradah ta'aluknya taksis menentukan pada azali lagi. Ya. Dan sifat ilmu ialah inkishaf, ta'aluknya, ya, yang inkishaf, terbuka, tersingkap segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Habis. Wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-10 bersifat dengan sifat hayat, iaitu penghidup. Ya. Allah, hidup Allah tak serupa dengan hidup makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lagi, lam yalid wa lam yulad. Allah bukannya beranak dan diperanakkan. Ya. Kita manusia ada yang lahir dalam keadaan melalui tetasan telur, tak bertelur. Ada binatang yang bertelur, ada binatang yang beranak. Kita manusia ni yang beranak. Allah Ta'ala tidak. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Hidup Allah tak serupa sama sekali dengan hidupnya makhluk. Hidup Allah tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ya. Waktu kita baca sifat qidam dulu. Ya, wujud Allah tu sedia ada. Hidup Allah tu sedia dah. Bukannya baharu. Adapun hidup kita ni baharu. Apa makna baharu? Apa makna baharu? Dalam istilah Usuluddin Tauhid, baharu ada 4 ciri utama baharu. Apa dia? Kena cipta. Bila kena cipta, ada mula. Bila begitu, berubah-ubah. Dan yang keempat, terima binasa. Itulah baharu. Kitalah baharu. Ya. Kita ni hanya menunggu masa, tuan-tuan ni. Masa. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita dah masuk 2 Muharram. Ya. Kita dah masuk 2 Muharram 1448 Hijriah. Ayah ada benda perasan tak? Apa yang kita minta doa di awal tahun? Kita baca 3 kali. Patutnya imam baca 3 kali dan tolong terjemahkan doa tersebut. Bila kita baca doa ni, syaitan akan putus asa. Dia frust kita baca doa ni. Sebab apa? Dalam doa awal tahun kita minta 3 perkara. Yang pertama, al-aunu ala syaitan wa awliya'i wa junudi. Kita minta pertolongan Allah dalam berhadapan dengan syaitan dengan segala kuncu-kuncu dia. Rupanya selama ni, sepanjang tahun ni, yang menjadi yang selalu mengacau kita ialah syaitan. Syaitan tu ada 2. Syayatinul jins wal iz. Ada syaitan jenis jin, ada syaitan jenis manusia. Itulah musuh tradisi kita. Dia tak pernah diam, duk cari jalan macam mana nak menyesatkan kita. Yang kedua, kita minta apa? Doa awal tahun, minta pertolongan Allah Ta'ala dalam berhadapan dengan nafsu ammarah bisu. Ini 2 benda yang membuatkan manusia ini jadi rosak ni lah dia. Pertama ialah pengaruh daripada syaitan, yang kedua adalah nafsu ammarah. Dan yang ketiga, kita minta pada Allah apa dia? Al-istighala bima yuqarribunu ila Allahi zulfa. Ya Allah, di awal tahun ini kami mohon pada Engkau, ya Allah,
ya, supaya Engkau jadikan kami semua ni benar-benar sibuk dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan kami diri ini kepada Engkau, wahai Tuhan. Itulah doa kita di awal tahun, minta semua-semua pada Allah Ta'ala. Allah. Imam kita Asy-Syafi'i, Imam Ghazali minta maaf. Satu ketika dia ada di Mekah. Ya. Saya baca kitab Kanzun Najah was-Surur fi adiyatil allati tashrah sudur, kitab Arab. Di dalam terus dinukilkan cerita tentang kisah Imam Al-Ghazali pada 1 Muharram tahun baru. Ketika itu dia ada di Mekah. Ya, duduk depan Kaabah. Ya, dia terlintas di hatinya, ya Allah, teringin nak berjumpa dengan Nabi Allah Khidir. Ya, dia teringin nak jumpa Nabi Allah Khidir. Allah tahu hasrat di hati, lalu Allah ilhamkan kepada Imam Ghazali supaya berdoa minta pada Allah supaya dipertemukan dengan Nabi Allah Khidir. Ini wali-wali Allah tadi. Ada kitab Kanzun Najah. Allah ilhamkan, ya, kepada Imam Ghazali supaya berdoa pada Allah, minta supaya Allah izinkan untuk Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir pun berdoa depan Kaabah ni. Baca doa, tak sempat nak habis doa ni tuan. Belum, tak sempat Rabbana Atina, tak sempat wasallallahu, tiba-tiba Nabi Allah Khidir muncul depan dia. Subhanallah. Kat tempat laluan tawaf Kaabah. Bila tu? Berlaku pada 1 Muharram. Subhanallah. Doa orang salih. Bau niat nak, bau doa tak habis doa lagi. Pun muncul Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dia pun ikut, ya, tawaf sekali Nabi Allah Khidir. Apa yang Nabi Khidir buat, dia buat. Subhanallah. Wallahu alam. Nanti insya-Allah kita sambung sifat ayat. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana kafi wajadnal kafi likullin kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, peliharalah saki baki umur yang masih ada kepada kami semua ini, yang kami pun tidak tahu berapa lama lagi Engkau memberi peluang untuk kami hidup selepas daripada ini. Ya Allah, dalam keadaan boleh jadi ada di kalangan keluarga yang tercinta, sahabat dan jiran tetangga kami yang mana mereka telah pun pergi buat selama-lamanya. Ya Allah, maka Engkau cucurilah ke atas roh-roh mereka semua, ya Allah, terutamanya roh ibu dan ayah, mak dan abah kami, ya Allah, dengan cucuran rahmat, kasih sayang, kelemah lembutan serta pengampunan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, di awal tahun baru 1449 ini, ya Allah, kami mohon daripada Engkau, ya Allah, dalam berhadapan dengan ujian daripada cabaran, ujian daripada syaitan dan hawa nafsu kami ini, ya Allah, yang sudah tentu kami tidak berdaya, kami tidak mampu tanpa pertolongan dan bantuan daripada Engkau, ya Allah. Bantulah kami semua agar kami sentiasa dapat melakukan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Bantulah kami semua agar kami berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat, baik yang zahir apa tadi maksud yang batin ini, ya Allah. Daripada Engkau kami datang, kepada Engkau jualah kami akan dikembalikan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.